Buang semua perbelanjaan yang bersifat yang tak perlu tu. Gantikan dengan benda yang bermanfaat. Apa lagi perbelanjaan yang membazir tu? Semua cut. Lagi apa lagi yang tuan-puan buat? Itu yang pertama. Yang kedua ialah jual apa yang tuan-puan boleh jual. Yang tak perlu. Oh, pakai 3 kereta. Satu tersadai. Guna setahun sekali 2 kali. Baik tak payah beli. Lupuskan kereta tu, jual. Nak balik setahun sekali 2 kali, pergi sewa saja. Apa lagi? Jual apa yang tuan-puan boleh jual. Dan yang ketiga ialah naikkan pendapatan. Naikkan pendapatan. Buat something extra. Boleh buat bisnes daripada rumah, buat bisnes daripada rumah. Dulu isteri saya berniaga baking, buat kek, cupcake. Boleh buat duit. Okey? Itu cash flow positif. Yang kedua tu ialah dana kecemasan 3 bulan gaji. Okey, saving yang pertama yang tuan-puan kena buat ialah dana kecemasan 3 bulan gaji. Tuan-puan jangan sibuk nak buat saving dana haji lah, dana pendidikan anak-anak, sedangkan dana kecemasan pun belum ada lagi. Saving pertama yang tuan-puan kena buat ialah dana kecemasan tadi. Mana nak ada cari duit tu? Daripada cash flow positif tadi satu. Yang kedua, duit durian runtuh. Gunakan untuk dana kecemasan. Jangan sibuk untuk saving benda lain. Settle yang ni dulu. Dan tak payah pergi buat full settlement hutang kalau tuan-puan belum ada lagi dana kecemasan. Ada extra baru nak buat full settlement hutang. Tak boleh menabung lah Cik Zul. Dah simpan korek pergi belajar simpan emas. Dana kecemasan simpan, keluar balik. Simpan sikit-sikit, lama-lama masih sikit. Tuan-puan kena belajar emas. Simpan emas. Okay. Simpan awal bulan, akhir bulan korek balik. Okay. Jadi untuk saving, menyimpan dekat mana ni dana kecemasan? Dana kecemasan ni tuan-puan, kalau saya simpan dalam tabung haji. Dia tak boleh dalam akaun bank. Akaun yang tuan-puan mudah keluarkan, tak boleh. Lagi-lagi akaun bank ada QR Pay, lagi teruk tuan-puan. Tak boleh. Tuan-puan kena, tak boleh link kan. Dia tak boleh terlalu mudah dan tak terlalu mudah dan terlalu susah, tak boleh. Kalau saya letak dalam tabung haji ataupun ASB. Okay. Tapi bagi orang tak boleh juga tengok nombor, boleh simpan emas. At least kalau apa-apa berlaku emergency, dia ada emas, boleh jual ataupun pajak.